Kesan buruk bila suka makan mi segera. Nombor 11 ni sangat bahaya. Okey, so penggemar makan mi segera wajib tengok video ini sampai habis. Terus save video ini dan boleh kongsikan kepada family orang tersayang ataupun kawan-kawan yang suka makan mi segera. Dan follow saya untuk lagi banyak info kesihatan, tips kurus yang saya akan kongsikan. Saya faham mi segera ini memang sedap, mudah disediakan dan banyak pula dia punya perisa-perisa yang ada kan. So, jom kita tengok apakah kesan bila kerap makan mi segera. Jadikan tabiat makan mi segera ni selalu. Jom kita tengok. Yang pertama, bahan ramuan yang ada dalam mi segera boleh merosakkan otak. Yang kedua, ramuan yang ada dalam mi segera boleh menyumbang kepada kanser. Yang ketiga, bila ramuan-ramuan yang ada dalam mi segera ni berbahaya, so macam mana mahu protect kita punya badan? Organ yang akan bekerja keras ialah buah pinggang, so dia akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Yang keempat, kandungan garam dan trans fat yang sangat tinggi dalam mi segera, dia akan menyebabkan tekanan darah naik, tekanan darah tinggi kalau diamalkan secara kerap. Yang kelima, risiko untuk ibu-ibu yang mengandung kalau kerap amalkan makan mi segera, dia akan menyebabkan keguguran. Kenapa? Kerana kandungan ataupun zat yang ada dalam mi segera tadi yang berbahaya menyebabkan dinding rahim anda tidak kuat, menyebabkan keguguran. 6. Bahan dalam mi segera ada MSG yang sangat tinggi. MSG yang tinggi dia akan menyebabkan kematian sel-sel otak. Yang ketujuh, kalau suka makan mi segera akan menyebabkan selalu kena migrain ataupun sakit kepala yang teruk. Dan dia akan menyebabkan toksin dalam badan akan meningkat. So, bila toksin dalam badan akan meningkat, menyebabkan kamu susah untuk turun berat badan. Dan itulah juga antara punca terjadinya obesiti. Yang kesembilan, masalah lemah daya ingatan. Yang kesepuluh, dia akan ganggu hormon anda. Dan yang ke-11 ini penyumbang kepada masalah usus. Sebab mi segera ini akan lambat kena hadam dalam badan kita. Bahan-bahan berbahaya tadi akan menyebabkan kerosakan usus rosak, organ rosak dan organ dalam badan kita rosak. So, memang sangat-sangat bahayalah. Jika anda rasa video saya ini bermanfaat, boleh tag, share kepada kawan-kawan dan orang tersayang. Jangan lupa tekan butang save.